Terima kasih sebab tengok video ni. Dalam video ni saya nak kongsikan rawatan sakit sendi menggunakan suplemen yang berasaskan daripada semula jadi. So kalau first time, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Okey, masalah sendi ni mungkin kita sakit dekat bahagian kaki, kan? Mungkin dekat lengan. Tapi apabila berlaku ketidakselesaan dekat sendi, contohnya macam lenguh, sakit, pedih, kan? Jadi itu juga masalah pada sendi lah. So, apa yang anda boleh amalkan? Okey, yang pertama, amalkan kalsium. Sebab kalsium ni sangat penting untuk pergerakan sendi. Dia mengawal pengecutan dan pengembangan otot kita untuk nak pegang kita punya tulang-tulang kita. Dan dibantu untuk masalah saraf. Saraf, sakit, pedih, lenguh, bagus. Dan dibantu juga untuk penghasilan sel tulang yang baru. 60% sel tulang baru dihasilkan oleh kalsium. Tapi syaratnya mesti ambil kalsium yang ada magnesium, mesti ada vitamin D yang untuk pastikan ia diserap, dan ada galian-galian lain lah, contoh macam boron, copper. Okay, yang kedua, untuk sendi ni bagus kita amalkan omega 3. Omega 3 ni mesti daripada minyak ikan yang ada tinggi EPA dan DHA. 90% mestilah disuling untuk pastikan tak ada logam berat. Okey, jadi omega 3 ni apa fungsi dia? Dia adalah bantu untuk kekuatan otot. Otot sendi tu. Dia bantu untuk menyediakan keadaan yang sendi yang sihat. Dia bantu untuk bakar lemak-lemak berlebihan yang menyebabkan beban kepada sendi-sendi kita. So banyak kelebihan. Dan satu lagi kelebihan ni adalah sifat dia, kena faham, anti radang. Maksudnya berlaku lenguh, sakit, ada bengkak urat dekat dalam, kan. Jadi dibantu untuk turunkan tahap radang. Okey, kemudian apa lagi? B-complex. B-complex sangat penting untuk sendi sebab dia penting untuk saraf, dia penting untuk aliran darah, dia penting untuk tenaga pada sel kita. Kalau anda yang memang tengah sakit, mungkin jadi bila kita ambil B-complex ni, dia akan bantu untuk legakan sakit. Dia macam pil tahan sakit semula jadi. So B-complex dekat pasaran biasanya 6 ataupun 4 jenis B-complex, vitamin B je dalam dia. So apa yang kami supply, 8 jenis vitamin B, dan bentuk dia semuanya daripada bentuk semula jadi. Asal daripada semula jadi, tubuh anda senang nak serap. Okey, apa lagi? Kemudian sendi, anda boleh juga amalkan protein. Dia akan hasilkan sel-sel otot yang baru, dia hasilkan 30% daripada tulang, dia bagi kekuatan tenaga kepada sel. Sumber makanan kita, tenaga kita, kita ada gula, lemak dan juga protein. Protein ni memang sumber tenaga yang sangat-sangat baik. Okay, so next apa lagi? Satu lagi, last kali saya suka untuk kongsi polyphenol. Polyphenol ni dia produk yang agak premium, harga dia tinggi sikit sebab dia punya kuasa kebaiki sel dia sangat tinggi. Sendi-sendi kita dikarat juga tau, dia macam besi juga. So dia ada sifat antioksidan, bantu untuk elak kita punya sendi daripada teroksidasi, bantu untuk kurangkan sakit, anti-inflamasi, bantu untuk rawat kerosakan genetik. Mungkin mak ayah kita pun ada juga masalah sendi, kita dah warisi DNA tu. Jadi polyphenol bantu baiki sel kerosakan tu di tahap selular, di tahap DNA paling halus, dan dia pun akan bagi tenaga pada sel. Okey, ada testimoni yang menarik lah. Memang banyak orang ada masalah sendi, kan. Contohnya seorang, nama dia Puan Salmiah, dia umur dah lanjut lah. So dia tak boleh nak berdiri lama. Jadi dia tak boleh nak solat berdiri. Jadi dia amalkan produk-produk ni, alhamdulillah banyak perubahan. Contoh macam mak saya sendiri, dia ada masalah bila dia duduk lama tak boleh, sakit punggung, kan, orang tua, kan. Jadi bila amal, alhamdulillah boleh duduk dengan selesa. Dan banyak lagi lah pengguna-pengguna yang hampir setiap hari datang untuk masalah tulang dan sendi. Banyak testimoni yang saya boleh kongsi dengan anda. So nak dapatkan daripada kami, hubungi 019-394-9873 secara WhatsApp, ataupun anda boleh klik link dekat bahagian bio, ataupun klik link di bahagian description. Itu saja. Terima kasih.